Tak apa. Sebenarnya, you boleh cuba sendiri. Tengok dengan jaga apa yang kita letak dalam fikiran ni bertukar jadi perasaan, bertukar jadi tenaga. Daripada dua benda ni, itulah ke arah yang kita akan buat. Kita buat benda positif, negatif. Apa yang kita nak buat tu menjadi ataupun tak menjadi. Semua daripada sini. Daripada fikiran, turun jadi perasaan, jadi tenaga, jadi state tenaga kita. Yang tu lah kita akan buat. Apa yang kita nak buat tu? Sebenarnya, bila kita overthinking, kita banyak fikir, benda tu bagus tau. Tapi, bila kita overthinking tu, apa ayat kata-kata dekat fikiran kita tu? Overthinking jadi tak bagus sebab kita ulang-ulang perkataan yang negatif. Negatif self-talk. Apa benda tu? Apa sekarang dalam fikiran you? Mungkin positif, negatif. Kalau negatif, apa benda tu? Ulang. Apa ayat yang ulang dekat fikiran kita ni? Benda itulah yang melekat kat kepala, turun jadi perasaan. Apa yang kita buat, action kita pun, apa yang kita nak buat, semua ke arah situ. Contohnya kita plan, kita nak buat bisnes, projek, apa-apalah kita nak buat satu hari tu. Kita nak buat something yang besar. Ataupun nak happykan orang tersayang. Sebelum kita nak buat benda tu, on the way nak buat benda tu, ataupun nak settlekan benda tu, kita overthinking benda yang negatif. Selalunya memang negatif lah kita overthinking. Takut tak jadilah. Kalau tak jadi macam mana? Kalau bos marah macam mana? Kita ulang. Bila sampai je nak buat benda tu, apa yang kita takut tu jadi. Bagi kita nampak macam kebetulan. Tapi sebenarnya apa yang kita fikir, apa yang kita cakap ulang sebenarnya satu doa. Kalau doa ni kita fikir doa ni kena angkat tangan. Tak sebenarnya. Boleh buat eksperimen sendiri, cuba sendiri. Nak buat sesuatu, nak settlekan kerja, nak settlekan projek, nak jumpa kawan, nak happykan orang tersayang. Sebelum nak jumpa dia tu, bagi kita ulang kata-kata semangat. Bagi dekat diri sendiri. Ataupun ulang ayat yang kita nak benda tu terjadi. Ulang. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Semua berjalan lancar. Semua berjalan lancar. Tak bermaksud bila kita cakap macam tu, masalah tak datang. Kalau masalah nak datang, tetap datang. Tapi macam mana kita atasi masalah tu. Bila kita positif, yakin, otak kita, perasaan kita stabil, ada masalah pun, tahu masalah ni boleh settle. Ada jalan keluar dia. Benda tu lah emosi nampak remeh, tapi cara macam tu buatkan situasi tu jadi lancar.